Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Hari ini kita berada di Hari Raya yang keempat. InsyaAllah moga-moga dapat sama-sama kita mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Ada di kalangan kita yang mana telah memulakan, iaitu puasa Syawal, iaitu puasa 6 kita panggil sinonim kan, untuk melengkapkan lagi barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian ditambah dengan 6 hari berpuasa, maka fadilat dia besar seumpama dia berpuasa setahun. Tuan-tuan muslimin muslimat yang sekalian, alhamdulillah. Hari ini bila mana hari kita nak bincang sikit, Ustaz nak sambungkan siri yang keempat, iaitu yang berkaitan dengan jenis-jenis sembelihan. Jenis-jenis sembelihan ini, haiwan ini dia ada tiga perkara ataupun tiga kategori jenis sembelihan ini. Yang pertama, sembelihan untuk kita nak memanfaatkan dagingnya itu supaya kita menghalalkan, iaitu sama ada haiwan ala an'am, iaitu 4 kaki ataupun 2 kaki. 4 kaki ataupun 2 kaki. 4 kaki ni ala an'am ni itu lembu, kambing, yang 4 kaki lah, kerbau, itu. Kemudian yang 2 kaki ni ayam, itik, burung, burung puyuh contohnya, itu kategori kita dapat memanfaatkan dia sebagai itu. Baik, bila mana sebut sembelihan yang orang kata yang biasa ni, kita nak jual haiwan tersebut ataupun dagingnya itu kita nak jual ataupun kita nak makan, itu biasa, sembelihan biasa. Itu yang pertama lah, maknanya kita telah melakukan proses penyembelihan menurut hukum syarak. Dan yang keduanya iaitu sembelihan ibadah korban. Sembelihan ibadah korban. Sembelihan ibadah korban ini sembelihan yang dilakukan pada hari nahar. Pada hari nahar, iaitu Hari Raya Aidil-Adha, di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi menyebut bahawanya tidak ada, mafhumnya tidak ada satu pekerjaan di hari nahar, iaitu Hari Raya Aidil-Adha, iaitu menumpahkan darah, bermaksud menyembelih haiwan korban, kerana dia akan datang bersama dengan tanduk dia, kulit dia, badan dia, sampai keseluruhan tubuhnya, sampailah kuku kakinya itu, ke mana dia akan datang berjumpa ataupun bertemu dengan bagi mereka-mereka yang telah melakukan ibadah korban tersebut sebagai kenderaan dia, yakni di padang mahsyar, untuk dia naik kenderaan tersebut untuk berjalan menuju titian siratal mustaqim. Itu dia. Dan kata Nabi SAW, darah yang bersembur mengalir di saat kita menyembelih haiwan tersebut, belum pun tumpah ataupun jatuh ke bumi, dan dia sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kata Nabi SAW, sukailah, gemarilah dengan ibadah korban tersebut, kerana dia merupakan satu rahmat ataupun fadilat yang besar sebagai satu tanda pengorbanan kita, untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimasukkan dengan korban. Dan korban ini dilakukan pada hari raya pertama selepas solat sunat Aidil-Adha, dan termasuklah 3 hari tasyrik dimasukkan. Maknanya kita boleh buat korban 4 hari. Itu dia punya, orang kata, asal korban itu merujuk kepada dalil daripada Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Sebab itu kepada Nabi SAW, korban ini adalah merupakan satu kewajipan bagi Nabi SAW. Dan kepada umat Muhammad ataupun kita ni, orang biasa ni, iaitu disebut sunat
sunat yang dituntut, sunat muakkad, sunat yang dituntut kita melakukan. Sebab apa tuan-tuan muslimin muslimat sekalian? Sebab apa kita perlu berkorban? Sebab apa kita perlu menyembelih haiwan itu untuk korban? Sebab korban ini merupakan kenderaan kita. Allah nak beri kemudahan kepada kita. Begitu juga kalau kita lihat, kalau kita duduk di atas muka bumi ini, kita perlu kepada kenderaan. Ya, paling tidak pun kenderaan awam. Ada bas, ada teksi, ada Grab contohnya kan. Kemudian kita ada motosikal, kemudian kita ada kereta, ada bas sebagai contohnya, LRT sebagai contohnya, ya, kenderaan kita. Ya, bukan saja di dunia, malahan di akhirat besok. Di mana bila mana kita dibangkitkan pada tiupan sangkakala yang kedua, ya, maka kenderaan kita itu datang bertemu dengan kita. Baik, bila mana sebut kenderaan kita itu, maka kenderaan itu mestilah kenderaan yang mana sempurna. Ini satu benda perkara nak kena lihat tuan-tuan. Sebab itu kita digalakkan ataupun dianjurkan dalam Islam ini untuk melaksanakan sembelihan korban, iaitu dengan orang kata cuba sedaya upaya kita melaksanakan dengan sesempurna yang mungkin, sebaik yang mungkin. Apa tujuan dia tuan-tuan? Supaya dia akan datang nanti. Supaya di padang mahsyar nanti dia itu kenderaan kita, iaitu haiwan korban yang kita lakukan atas muka bumi ini. Andai kata di saat kita melaksanakan sembelihan korban itu tidak ada kesempurnaan padanya. Sebagai contoh, kaedah pengendalian dia ada 3 yang saya sebut dah, iaitu sebelum sembelihan, semasa sembelihan dan selepas kita sembelih itu. Maka proses pengendalian itu ada dia punya cacat dia ataupun kecacatan dia pada pelaksanaan ataupun pada pengurusan tersebut. Maka dia akan menyebabkan bahawa cacatlah dia, ya, iaitu yang mana dia datang kepada kita dalam kategori yang cacat. Sebagai contoh tuan-tuan, ya, di saat kita mengendalikan haiwan, kita menumbang dia, kita menambat dia, ada kecederaan padanya. Ya, di mana kedudukan badan dia, kaki dia cedera akibat perbuatan manusia, akibat orang yang mengendalikan haiwan tersebut, ya, tidak mengikut hukum syarak. Itu dia. Dia telah melanggar batas-batas syarak. Antaranya ada kategori yang mana menzalimi haiwan di saat dia mengendalikan haiwan korban. Contohnya, maka ada kezaliman dekat situ. Sedangkan perbuatan kezaliman ini yang Nabi sebut adalah perbuatan yang haram dilakukan dalam Islam. Kenapa Nabi kata haram? Ya, sebab akan memberi kesan kepada sama ada kepada haiwan tersebut dia tidak ada kebajikan, maka dia sudah ada satu penyiksaan, satu bentuk penyiksaan kepada haiwan tersebut. Maka ini dilarang dalam Islam. Islam menganjurkan iaitu ihsan. Di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis An-Nawawi ataupun disebut daripada Shaddad bin Aus, disebut Allahumma katabal ihsan ala kulli syai'in fa iza qataltum fa ahsinul qitla wa iza zabahtum fa ahsinul zibah wa yuhaddi ahadakum syafratu. Yang bermaksud Allah mewajibkan kita berbuat baik dalam semua perkara. Itu dia. Tak kira maksud dia ni menyeluruh terhadap manusia terutamanya. Tidak boleh menzalimi manusia, kalau ada kebajikan dalam Islam. Sebab itu dalam kategori ini ada hablum minan nas. Ya, itu dia. Ada hubungan kita dengan manusia, sesama manusia, hablum minan nas. Ya, kita tidak boleh maki hamun orang, syakwa sangka. Semua disujud dalam Al-Quran. Ya. Syakwa sangka, tak boleh mengumpat orang, tak boleh mengata. Dalam surah Al-Hujurat ada diterangkan jelas pada kita sebagai itu. Jadi maknanya bentuk-bentuk penyiksaan inilah yang akan menyebabkan kecacatan. Dari sudut sama ada rohani ataupun jasmani dia cacat. Contohnya. Ya. Jadi sebab itu penting bagi kita kena nak faham, ya, dalam kategori kaedah pengendalian ini, korban ini, apa tujuan sebenarnya. Dia adalah kenderaan kita di padang mahsyar. Ya. Baik, kenderaan kita itu perlu sempurna. Perlu sempurna. Bila mana kaedah pengendalian di dunia semasa kita hidup ni kita melakukan pengurusan dia sempurna, sembelihan dia sempurna,
dan pengagihan juga sempurna. Ya, kita sambung lagi. Wallahu a'lam.